Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Atas Pagar bersama saya Azri Abdullah dan Adib Burhan Azri. Episod 31 saya kembali semula. Tapi tengok episod 30 tanpa saya sangat popular. Jadi congrats to Adib on the episode. Saya pun dengar. Dah lama saya tak menjadi pendengar Atas Pagar sendiri. Jadi bila saya dengar tu, kupasan yang sangat menarik. Ketua Penerangan AMK Ya betul, Ketua Penerangan AMK. Isu yang sangat menarik, membincangkan tentang isu politik semasa. But today, hari ni saya dah kembali bersama Adib. No Azri, I have been thinking a lot and I have discussed with Izzat jugalah. Sebenarnya sebab sekarang ni kita dah masuk ke, orang kata, musim penggal nak habis. Kita pun nak habis dah? Dah nak dekat pilihan raya. Jadi orang kata lagi ramai yang suka nak dengar kupasan-kupasan isu semasa dan politik. Betul. Dan kita kena konsisten. Betul. If let's say salah seorang daripada kita tak ada pada hari kejadian tapi kita nak shoot, dipersilakan. Kita jalan je Kita jalan saja. Kalau Azri tiba-tiba okey nak shoot, ada tetamu jemputan nak dibawa, tak apa, silakan kalau saya tak available. Mungkin lepas ni kita akan try live TikTok pula. Nak dekat-dekat pilihan raya. Boleh. Variasikan produk. Boleh. Atas Pagar ke apa semua kan. But terima kasih kepada anda yang terus menyokong, mendengar, memberi komen dan berkongsi video-video daripada tim Atas Pagar. Okey. Baik. Hari ni kita ada beberapa isu kita nak bincang. Dan sebelum kita masuk isu tu, saya dalam perkembangan dunia media sosial, saya agak terkejut dengan boom yang berlaku di Thread. Sangat laju. Secara tiba-tiba banyak artis-artis di Thread, banyak pengguna menggunakan Thread, dan banyak agensi kerajaan pun semakin popular di Thread. Kalau tengok, kalau saya lah di KDN tu, tiba-tiba agensi KDN semua check in dekat Thread, dan memang respon yang sangat tinggi. Dan ini agak mengejutkan lah trend perubahan ni. Sebab saya ingat Thread ketika bermula, saya antara yang mendaftar sangat awal. Nombor dia pun ada nombor less siri than kan? 1000. Tapi sekarang dah tak ada dah. Kalau ada boleh jual tu dia. Pengguna Thread. Dan sekarang ni sangat-sangat laju. Dan kita tengok perbincangan politik dah mula berpindah sikit daripada dulu yang paling aktif Twitter. Dia kemudian berpindah ke TikTok. Dan sekarang trend tu ada di Thread sekarang ni. So hopefully kita boleh capitalize on that. Dan isu yang dibincangkan oleh warga maya di Thread untuk minggu ini adalah tentang isu pasir di Negeri Pahang. Apa cerita ni? Dia a bit background lah. Ada pembukaan DUN bagi Kerajaan Negeri Pahang, di mana ada titah diraja disampaikan oleh Tengku Mahkota Pahang, telah menzahirkan rasa duka cita beliau kepada Kerajaan Persekutuan berkenaan dengan larangan Kerajaan Persekutuan untuk Negeri Pahang mengeksport pasir sungai ini. Dan dia kecewalah kerana baginda percaya yang boleh dapat keuntungan keuntungan jutaan ringgit untuk Negeri Pahang. Dan benda tu nampaknya dibalas oleh Kerajaan Persekutuan yang menyatakan larangan tersebut mempunyai asas untuk kelestarian alam sekitar. Dan kemudian kita ada isu berbalas pantun lah. Pantun makan budi dan pantun membaca buku. Jadi isu tu dia daripada atas turun ke bawah. Dan aku sendiri nampak Azri, apabila isu ini hangat diperkatakan, tak silap terus respon daripada PMX adalah MK2, Menteri Kewangan 2 akan ke Pahang terus untuk memberikan penjelasan. Dan rasanya itu adalah good response lah from the government to answer some things yang orang kata need to be clarified. But I want to talk about the narrative dalam media sosial terhadap isu ini. Okey, apa naratif yang berlaku ni? Sangat menakutkan. Okey. If you know, you know. Okey lah, kita terbuka lah dalam Atas Pagar. Dan nampaknya dia ada beberapa naratif lah. Naratif pertama adalah Kerajaan Madani memang suka lawan istana. So ini biasa naratif dimainkan oleh orang Bangkang. Nampak macam Istana Pahang tak puas hati dengan kerajaan. So ni Istana Selangor, kemudian ada Istana Negeri Sembilan. Istana Negeri Sembilan tu nanti kita buat dalam satu lagi episod. Kemudian ada, saya tengoklah sampai ada beberapa isu dia macam ni Azri. Sebenarnya kalau Azri tengok berdasarkan apa yang berlaku, laporan-laporan berita yang telah di-tweet ataupun di-post di media sosial, kebanyakannya tidak menyerang kerajaan. Okey. Ini naratif kedua lah ni. So ini bukan setakat naratif daripada parti atau apa-apa. Ini macam seolah-olah apa yang dihasrat dan disampaikan oleh rakyat, makna kata rakyat pun tak bersetuju dengan apa yang berlaku. Tak bersetuju dengan
Penjualan pasir lah. Bukan penjualan saja, korek pasir ni. Dan pelbagai orang kata cerita yang dibukakan kembali. Dan seolah-olah macam okay, ini isu bukan just kita nampak penjualan pasir. Ini berkenaan dengan isu alam sekitar dan juga penglibatan istana di dalam apa-apa jenis orang kata bisnes. I see. Okay, dalam isu pasir ni, betul apa yang adik cakap tu. Kita nampak netizen sedikit mengambil pandangan yang begitu ketara perbezaan dia dengan apa yang disampaikan oleh hasrat kerajaan negeri lah. So saya tengok kerajaan negeri Pahang yang merupakan kerajaan perpaduan tu. Betul. Ada gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Menteri Besar memang menyokong penuh statement dilakukan oleh Tengku Mahkota Pahang, dan kerajaan perpaduan is clearly taking a different stand. Okay, antara reasoning lah kenapa Tengku Mahkota Pahang menyampaikan pandangan sebegitu, sebab dia percaya Pahang adalah negeri terbesar di Semenanjung. Betul. Dan baginda percaya yang Pahang sepatutnya is compensated atas usaha-usaha dia mengekalkan flora dan fauna di negeri Pahang. Okay, kita lari dah pada istana sebab kita sistem raja berperlembagaan. Sultan, kerabat raja boleh zahirkan pandangan, tapi agensi pelaksana tetap agensi persekutuan dan kerajaan negeri. Kalau kita tengok kepada Pahang, ini bukan kali pertama negeri Pahang berdepan dengan masalah alam sekitar. Mereka pernah berdepan dengan isu planet marih. Masa tu ada isu perlombongan bauksit sampai merah. Kemudian kehancuran Tasik Chini. Sampai orang kata kalau ada naga pun dah mati. Betul. Dan pembalakan yang tak terkawal. Dan juga tak dilupakan penanaman durian secara haram yang menimbulkan polemik. So isu flora dan fauna di Pahang ni bukan isu baru dan tiba-tiba terkejut. Cuma kali ni apabila isu tu nampaknya kerabat menyatakan tidak berpuas hati dengan larangan kerajaan persekutuan. Tapi sebelum kita pergi kepada pandangan netizen ni lah kan, kita kena tahu background. Dia bukan kerajaan Anwar Ibrahim yang menghalang ekspor pasir ni. Ini adalah keputusan kerajaan terdahulu. Dan kerajaan sekarang hanya meneruskan. Jadi mereka yang jadi sebahagian daripada kerajaan dahulu, janganlah tiba-tiba terkejut. Tiba-tiba kata kerajaan persekutuan murka, berperang dengan raja lah, tak faham ekonomi, tak faham keselamatan, tak faham kedaulatan negeri. Banyak lagi sumber hasil yang ada di negeri Pahang, bukan sekadar pasir. Dan baru-baru saya nampak video kawan saya lah. Saya tahu dia pemuda UMNO. I quite like him. Dan video dia agak viral di thread dan di Facebook. Dia buat cerita video kan, depan pasir. Saya rasa awak ada nampak lah. Betul, ada. Tapi memang orang komen, pasir tu bukan sebab kita kuik ataupun pasir tiba-tiba ada. Pasir tu sebab yang kamu dah kuik, kemudian dah tak boleh nak jual. Sebab tu benda tu jadi lambakan. Tak bolehlah kita kata kita dah buat. Sekarang ni kita nak strong arm kerajaan untuk kata, oh kalau you tak buat akan rosak alam fauna kita. Ada cara lain untuk kita dispose of pasir tu. Dan memang secara environment tak sihat langsung lah perkara ni. Sangat-sangat tak sihat. Dia isu dia macam balak lah. Betul. In the same state. So I think I don't want to touch about that. But we know that these environmental issues ni bukan perkara yang baru dekat negara kita. Betul. Dan I think that the approach that has been taken by the government is realistic. Itu je. Tak silap saya, pendekatan melarang ekspor pasir ni dibuat pada zaman Tun Mahathir kali kedua dan diteruskan oleh Perdana Menteri selepasnya. Dan ada alasan geopolitik sebab pasir ini dieksport kepada Singapura yang menggunakan pasir tersebut untuk tambakan dan memperbesarkan lagi wilayah Singapura. Jadi bila wilayah daratan Singapura tu semakin besar, dia punya kiraan jajahan wilayah lautan ni juga akan terus berkembang. Sebab dia semakin besar. So itu ada reasoning geopolitik dah. Dan saya tak terkejut isu ni muncul selepas kehadiran wakil Singapura buat lawatan di Pahang dan juga Terengganu nampak macam tak ada apa-apa, bergambar makan balik je. Tapi di Pahang mungkin ada perbincangan sedikit, mungkin ada untuk meneruskan lagi, percubaan untuk meneruskan semula projek tambak pasir ni lah. Dan isu tambak pasir ni bukan Pahang je, negeri saya pun terkenal dulu dengan isu tambakan pasir ni. Ya, Kelebang tu kat atas. Kalau zaman saya membesar tu, okay, kalau zaman penjajah dulu lah, zaman lepas habis penjajah Melaka baru merdeka,
Kalau pergi Makota Perit, dataran laut tu semua laut. Betul laut. Betul. Semua laut. Sebab tu kalau orang tanya kenapa tiba-tiba ada Kota Formosa kat tengah-tengah. Formosa tengah-tengah. Sebab bawah tu laut. Dulu laut. Jadi kerajaan kita dah tambah. Ya. Dulu memang sampai Makota. Sekarang ni dah sampai ke hujung dah. Ya. Dan saya ingat isu penjualan pasir, kuit pasir ni dihentikan pada zaman Pakatan Harapan menjadi Kerajaan Negeri Melaka di bawah CM YB Adli Zahari. Waktu tu dihentikan sebab dia kata untung kita dapat jual pasir kepada kerajaan negeri lebih kurang RM900,000. Tapi kita punya cost maintenance untuk betulkan balik kerusakan alam fauna, kerusakan transportation semua RM33 juta. Oh, banyak. Dan dalam isu Negeri Pahang ni pun ada laporan audit, saya tengok ada orang share. Ada ketirisan. Kita jual dan duit tu tak sampai balik kepada kerajaan negeri. So there is something wrong there. Jadi saya harap eksploitasi kita kepada alam sekitar ni perlu dihentikan lah. Banyak lagi cara lain untuk Negeri Pahang bangun. Dan sekarang ni kita zaman booming dengan pelancongan. Ya. Saya rasa lah ni saya nak puji lah Kerajaan Negeri Melaka. Kalau kita swap Ketua Menteri Melaka dengan Menteri Besar Pahang, saya rasa maju pelancongan Negeri Pahang. Betul. Sebab ada macam-macam yang boleh buat. Negeri besar, pelbagai tarikan. So mungkin ada shifting daripada sekadar kita tebang sumber asli, kita korek sumber asli kepada kita jadikan itu sebagai tarikan untuk orang datang. Dan kita boleh dapat ni, ke kita boleh cadangkan kepada Kerajaan Pahang buat Rain Reef Festival. Itu lain. Lepas Rain Reef Festival kita adakan Quranik Madani. Betul. Jadi sambutan dia menarik. Kita masuklah isu kedua tentang Rain Reef Festival ni. Satu perkara yang sangat saya rasa dipolitikkan dengan sangat besar. Bukit Bintang, naratif yang wujud antaranya oleh pempengaruh seperti Ridwan T. Dia kata Bukit Bintang dah jadi Bukit Binatang. Bukit Bintang memang tidak dikenali sebagai kawasan Islamik majoriti Melayu. Betul. Dan kalau kita pergi Bukit Bintang pada hari biasa, dia mungkin nampak Islamik sebab banyak orang jual shawarma. Itu je. Tapi dia memang dipenuhi oleh pub, oleh kelab-kelab malam. Betul. Perniagaan yang regulated dan dibenarkan di bawah undang-undang Malaysia. Jadi bila dibuat satu acara pelancongan yang berbentuk hiburan hedonistik di Bukit Bintang, itu bukan satu perkara yang mengejutkan. Dan ini bukan first time kita ada acara hedonistik. Kita ada konsert, ada pelbagai festival sebelum ni. Tapi sekarang ni dia dipolitikkan seolah-olah kerajaan ni menanaktirikan Islam. Dan kemudian bila kita buat seperti apa yang diminta oleh orang supaya kita menzahirkan syiar Islam dalam di ibu kota Kuala Lumpur, kita dituduh pula sebagai satu kerajaan yang cuba menyucikan dosa dan pahala. Maksudnya minggu lepas buat dosa, minggu ni buat pahala. Saya tak rasa benda tu fair. It's very unfair. Dan paling tak best, asal nampak menteri bukan Melayu, salah DAP. Padahal menteri yang terlibat ni datang pada GPS. Tapi kita tengok kawan-kawan pembangkang takkan berani sentuh GPS punya. Sebab menteri pelancongan, sekali dia tengok China, dia nak macam seolah-olah nampak China tu semua DAP. Dia nak DAP-kan, dia nak mencinakan DAP. Tengok China sikit DAP, tengok China sikit DAP. Tu padahal mamak tu daripada Sarawak kot. Dan kena ingat, sewaktu zaman Tan Sri Haji Hadi Awang jadi duta besar ke Timur Tengah pun, ada bersama dengan Teo Khin Sin sebagai duta khas ke negara China. Jadi mereka pernah sekabinet, mentaraf menteri dua-dua, pernah berkawan. Jadi itulah permainan politik yang bagi saya sangat teruk. Dan kita duduk dalam keadaan, saya baru pulang daripada program Musyawarah Nasional Anjuran UMNO. Isu ni turut dibangkit lah. Tapi lepas tu bila kita bersembang dengan ahli akademi, dia kena ada realiti masyarakat majmuk. Akan ada aktiviti-aktiviti yang tidak selari dengan budaya orang Melayu dan orang Islam yang dibuat untuk golongan itu saja. You tak perlu pergi. Tapi apa-apa yang menteri jawab akan jadi jawapan politik. Dia kata mana boleh kita kata kalau tak suka jangan pergi. Adakah begitu rendah sekali iman kita? Memang bukan untuk kita. Sejauh mana naratif semua orang kena hormat Islam, jangan buat apa-apa yang menakutkan Islam, dia akan pergi. Adakah sampai lepas ni kalau kita nampak agama lain beribadah, agama lain makan benda yang haram di sisi Islam pun kita nak marah walaupun itu adalah dibenarkan oleh mereka. So kita jangan sampai bawa negara kita ke tahap sedemikian. We must come back kepada titik tengah. Things are good.
Nah, kita jumpa kawan-kawan Cina, kawan India, we are okay. No, dia macam ni lah Azri. Kenapa bila Azri bangkitkan soal Bukit Bintang, memang kita tahu itu orang kata tempat segala tak elok lah. Contoh, yang mana kita menghormati ada agama dan juga kaum lain di negara kita ini. Kalau sekiranya ada kerajaan lain pun naik, adakah orang kata mereka tidak menghalang daripada perkara seperti Rain Festival ini berlangsung, konsert-konsert berlangsung? Sebab kita kena ingat, zaman Perikatan Nasional 33 bulan pun mereka buat je konsert kat tengah-tengah ibu kota tu. Betul. Ada Billie Eilish. Betul, saya pun nak sebut. Kan? Ada SNR, apa Boys Like Girls kan? Ada juga konsert Blackpink, Super Junior. Dan konsert-konsert yang dilaksanakan di SG4 pun ada. Ada. Walaupun artis Melayu ada juga mosh, Ada. terhibur-hibur, Ya. benda hiburan. Ya. Kita tak boleh, kalau kita nak buat bandingan, kita tak boleh banding dosa tu skala kecil, skala besar. Dosa is dosa. Betul. Kalau you nak adil, dosa is dosa. So kenapa dosa Madani tiba-tiba jadi begitu besar, Ya. dan dosa di negeri-negeri SG4 ni macam dosa ni kita boleh cantikkan, nampak baik. Sebab Madani ada DAP, itu sajalah. Tak Itu- habis-habis nak meratip tu sajalah. Dia Itu tak sajalah. tengok, dia tak tengok yang cantik-cantik. Dia tak tengok. Kita nak tengok semua tu. Tak nak kan. Dibutakan mata untuk semata-mata lihat apa yang DAP buat tu salah. Padahal bukan orang DAP pun buat. Padahal pernah berkawan. Berkawan dalam satu selimut. Berkawan untuk berpuluh tahun. Ha. Tapi tiba-tiba Itulah macam Azri. Nanti kalau kita ni berkawan apa-apa berlaku, janganlah kita jangan. nanti kawan. In fact, saya entahlah, kadang-kadang saya rasa kawan-kawan lah kawan-kawan. Saya tak banyak kawan dalam PAS, tapi mana yang ada tu, saya pun tahu kalau kita jumpa kat luar tak ada je kita bermasam muka. Yelah. Kalau orang PAS jumpa DAP kat parlimen tu tak ada dia nak bergaduh, membunuh. So janganlah mainkan naratif seolah-olah DAP ni menguasai negara, sedangkan kalau dekat parlimen dia boleh bergelak santai minum kopi bersama. Don't do that. Jangan jadi hipokrit. Okay, itu isu Rain Rave lah. tak. Dia macam pelik tau. Sebab dahulunya musuh kita yang kita selalu cakap adalah musuh kita adalah UMNO. Oh, Dan PAS ke keadilan ke DAP, musuh kita adalah UMNO. Sekarang tiba-tiba UMNO kawan kita. UMNO kawan kita, DAP pula musuh. Dia macam terbalik. Dulu sampaikan macam kita ni, bos, kita tahu yang bila UMNO eja biadab, BIADAP, Betul. itu memang tujukan kepada DAP. Sekarang sampai orang parti kita terguna benda tu. Betapa dakyahnya nak letak dalam otak yang benci DAP ni UMNO bawa sampai sekarang. Tapi bila dah satu selimut, UMNO masih lagi attack DAP. Masih. Dan PAS menggunakan apa yang UMNO tinggalkan untuk attack DAP. So mungkin kita perlu masuk je kepada perbincangan kita seterusnya. Dan kita kerajaan paduan dah menghampiri umur 4 tahun. Kita pun dah di hujung dah penggal kerajaan perpaduan ni. Rasanya memang di peringkat atasan kerajaan perpaduan nampak kukuh kerana pihak-pihak yang terlibat dengan kerjasama tu mendapat imbalan politiknya lah. Dapat jadi menteri, timbalan menteri, memegang JSC. Tapi perpaduan tu tidak berlaku di peringkat Akar umbi. Ramai kata kerana akar umbi ni tak boleh terima. Tapi berdasarkan vote transfer PH kepada BN, nampak PH terbuka dan menerima untuk bekerjasama. Teori saya lah, I'm going to say it out loud. Saya rasa pimpinan UMNO bermuka-muka. Ya. Di peringkat atasan, dia orang kata setia dengan kerajaan perpaduan, menjunjung perintah tuanku, bekerjasama dengan PMX. Tapi apabila mereka balik ke mesyuarat tahunan, mereka pergi ke mesyuarat cawangan-cawangan mereka, mereka katakan kita terpaksa. Mereka katakan kita akan lawan DAP, akan keluar daripada kerajaan perpaduan, akan go solo. Macam mana kaum BU nak terima gabungan kerajaan perpaduan ni? So, kita dah hampir-hampir ujung ni dah. Lepas ni PRM Melaka, Johor, mungkin Negeri Sembilan pun in the mix pada masa yang akan datang. What do you think? Adakah kita patut meneruskan gabungan kerajaan perpaduan ni, ataupun maybe it's time untuk kita, PH pun mula mengatakan we will go solo untuk general election yang akan datang. Aku suka nak petik apa yang dah diberitahu oleh Danish episod lepas. Nak tak nak, kita kena bersedia untuk bertanding solo. Wa ima apa sekalipun, kita tak boleh letak kepercayaan 100% kepada UMNO ni. Jangan percaya. Berkawan boleh berkawan, tapi apabila kita jentik sikit dan nampak okey dia cuba untuk mempermainkan kita, kita kena letak pendirian kita
bahawasanya kita kena standby. Nak dekat dengan pilihan raya nanti mungkinlah baru kita nampak apa sebenarnya hala tuju kita. Tetapi daripada masa sekarang kita kena bersedia. Daripada segi kejenteraan Pakatan Harapan pun kita kena tengok bahawasanya kita dah tak macam dulu. Kita dah tak mungkin sebab zaman era dah berubah, kita tak boleh bawa wave orang ramai-ramai buat ceramah besar-besaran mega. Kita takut nanti dia backfire kepada kita. Okay. Dan persediaan menuju ke PRU 16 ni, kalau Aziz perasan, dia dah bermula daripada sekarang. Move yang dibuat di Negeri Sembilan ni, sebab kita kena faham yang Johor dah nak habis. Dah habis dah pun, Johor, kalau tak silap, penggal dia. Sepatutnya minggu lepas dengar ura-ura dibubarkan DUN Johor. yeah. Tetapi Johor nampak, UMNO di Johor nampak apa yang telah dibawa di Negeri Sembilan ni telah merosakkan UMNO, dan juga melihat kepada feedback daripada netizens dan juga mereka yang telah menyuarakan pandangan terhadap Jalal, UMNO Negeri Johor jadi takut. Ya. So saya memang macam perbincangan di peringkat Negeri Melaka lah. Kita memang negeri yang akan secara automatik bulan 12 ni akan terbubar. Tapi kami banyak mendengar kabar angin yang mungkin Johor akan bubar dulu. So jadi bila dia tak bubar, kita agak terkejut lah. Mungkin betul apa yang adik cakap tu, dia orang takut. Takut sebab dia akan ada satu gelombang. Negeri-negeri selatan ni mereka ada satu gelombang, yang mana kalau mereka tersalah baca, dia akan backfire kepada mereka sendiri. Disebabkan itulah tak ada pembubaran. Sebab kalau perasan, ada beberapa posting Exco Kerajaan Negeri Johor pun dah cakap bye-bye kepada office. Oh, siapa yang ambil tempat ni nanti jagalah elok-elok, apa semua dah buat nangis-nangis, apa semua dah bos. Dah buat. Dah buat cringe post lah. Dan kita sekarang dah nampak sebenarnya memang ada domino effect. Dan kita dah juga nampak sebenarnya apa yang berlaku. Kita kena faham hubungan UMNO dan istana ini begitu rapat. Domino effect itu bermula di Negeri Sembilan. Tak apa, kita cerita lepas ni. Yang keduanya adalah di Negeri Selangor. Yang ketiganya adalah di Negeri Pahang. Tak rasa ke dia macam okey, dia berkisar secara tiba-tiba. Dia tak nak speculate lah, tapi itu rahsia umum. Orang kata open secret. Orang kata UMNO pun lahir di tangga istana. Tu dia bukan bergambar. kita yang cakap. Tu dia bergambar. Dia cakap dulu. Jadi untuk Selatan ni, saya setujulah dengan Adib. Walaupun pandangan pimpinan kita, saya nak beritahu dua benda lah. Satu, kalau Barisan Nasional Melaka, Barisan Nasional Johor, Barisan Nasional Negeri Sembilan rasa dia orang tu kuat dan hebat, itu kerana mereka sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Betul. Kamu nampak saya bagi contoh lah di Negeri Melaka, adun-adunnya popular, menjaga kebajikan. Betul, ada 2-3 yang memang bagus. Tapi mereka bergerak atas inisiatif kerajaan perpaduan. Ya, betul. Sebagai contoh, jualan rahmah, semua turun ikut adun. Betul. So adun monopoli, tapi mereka tak promokan jenama rahmah tu, walaupun itu adalah usaha kerajaan perpaduan, brainchild daripada PMX, daripada Pakatan Harapan. Kemudian geran-geran Sejati Madani, semua turun ikut Dun. Tapi ada mereka promo kan, ada mereka kata kerajaan ni murah hati, kerajaan perpaduan. Mereka anggap kerajaan negeri bagus, so dia orang perlu dominate. Sedangkan kalau kerajaan negeri tu terpisah daripada kerajaan persekutuan, you will have a bad time. Ya, betul. Sebab you did nothing. Saya bagi contoh saya pernah suarakan benda ni. Saya cakap macam isu krisis minyak ni. Saya tengok Selangor dah ada good job. Dia ada pelan rancangan ekonomi, pelan rancangan ekonomi untuk bantu SME. Ada sarapan percuma selama 6 bulan. Kemudian package bantuan keuangan kepada pengusaha-pengusaha kecil sederhana. Di Kelantan even ada, walaupun contoh tu skala tu agak kecil lah, 2 juta saja. Melaka, Johor, you buat apa? You kawasan industri kot. Betul. You buat apa? You did nothing. Sebab selama ni you selesa dengan apa yang kerajaan perpaduan bagi, dan you just popularkan diri you atas platform tu tanpa bagi sebarang kredit kepada kerajaan perpaduan. So saya nak cakap yang kerajaan perpaduan di Johor, kerajaan perpaduan di Melaka, Negeri Sembilan ataupun Johor strong sebab you dapat sokongan penuh daripada kerajaan persekutuan. You nak apa kerajaan persekutuan bagi? Ya, ada PH dan ada
Barisan Nasional, you pun selalu cakap Kerajaan Paduan is PH-led. So kredit lah Pakatan Harapan. Kenapa tiba-tiba you nak kata dah melampau langgar garis merah lah apa. Rubbish and nonsense bagi saya. So jangan sangka kamu tu kuat atas usaha kamu sendiri, sedangkan kita bekerjasama. Kita sama-sama menguatkan. Tapi kalau tak boleh dah sama-sama menguatkan, ada orang yang dah tak nak tidur sebantal, nak mimpi lain-lain, mungkin nak tidur dengan bantal orang lain, silakan. We are ready untuk masuk 3 penjuru. Menarik Azri. Jadi rasanya itu adalah topik-topik yang kita boleh akan lebih hangat lah pada episod akan datang. Yang episod akan datang. Maaf lah kalau mood pun makin berapi. Sekarang ni kita nak tumpukan kepada sentimen-sentimen yang orang kata boleh reach out kepada pengundi-pengundi kita, supaya mereka faham apa sebenarnya berlaku di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, walaupun mereka duduk di bawah satu kerajaan perpaduan yang sama. Dan speaking of Johor, di DUN mereka baru-baru ni mereka ada luluskan satu perkara yang sangat kontroversial lah. Iaitu dia meluluskan enactment pindaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri kot, untuk menambah adun lantikan. Okay, adun lantikan ni bukan benda baru. Okay, basically adun ni you pilih lah dalam pilihan raya. So di Johor mereka ada 56 kerusi tak silap saya. Dan sekarang mereka tambah 5 kerusi untuk adun lantikan, menjadikan adun 61. Secara total akan ada 61. 56 dipilih secara pilihan raya dan 5 orang dipilih secara lantikan oleh kerajaan pemerintah. Bukan benda baru. Ia ada dalam kerajaan Sabah, ia ada di Pahang, dan ada a few negeri yang ada, tapi jarang-jarang digunakan sebab kerajaan yang menang tu biasanya ada majoriti yang sangat besar. Dan saya agak terkejut di sebuah negeri yang tidak ada kerajaan paduan, yang Barisan Nasional yang begitu mendominasi 40 kerusi, lebih 2/3, mencadangkan untuk tambah. Bagi saya lah, move orang yang sedang takut dan gelisah. Seolah dia memerlukan sangat 5 kerusi DUN lantikan ni untuk mengekalkan kuasanya pada masa yang akan datang. Kita semua tahu situasi di Johor dan sama juga di Melaka. Dominasi yang sangat besar BN dalam DUN, tapi bila sampai kepada PRU, dominasi itu tidak diterjemahkan dalam keputusan parlimen, di mana Pakatan Harapan lebih mendominasi di Melaka dan juga di Johor. So, what is your thought behind DUN ni? Saya pun baru balik daripada Johor. Ada program di Johor. Program Wira Negara itu saya. Nation Hero, anjuran khidmat Malaysia. Basically ada berborak juga dengan grassroots di Johor. Mereka katakan 5 kerusi adun lantikan ini adalah untuk menempatkan di 5 DUN yang mereka kalah. Kita faham adun lantikan takkan ada konstituensi mereka. Adun lantikan takkan ada tempat mereka. Tapi kelima-lima ini akan membuat kerja di tempat yang Barisan Nasional kalah. Saya ingat 3 je daripada 5 tersebut. Pertamanya adalah DUN Rengit, yang mana speaker yang sekarang ni kalah. Puan Zakashi. Dia bukan adun lah. Dia adun Rengit. Bukan dah kalah ke? Tak, dia adun Rengit. Okay, dia adun. Saya tarik balik. Dia adun. Saya tarik balik. Jangan. Saya tarik balik. Dia kalah parlimen. Dia kalah parlimen. Okay, saya tak ingat lagi. 3 lah. Saya ingat 2 je. Satunya adalah yang mana keadilan menang, kawasan Chinese, di Batu Bakar. Yang keduanya adalah di Puteri Wangsa. Yang lagi 3 tu saya tak ingat. Di kawasan lebih kurang tempat-tempat yang saya sebutkan tadi tu lah. DAP dominated lah. DAP PH dominated lah. Jadi makna kata mereka nak pakkan adun-adun lantikan tu untuk membuat kerja di kawasan-kawasan tersebut. Tapi bukankah pilihan raya dah dekat? Kenapa tiba-tiba nak keluar adun lantikan? Bukankah penggal dah nak habis ke? Planning mereka memang nak lantik sebelum dia orang bubarkan. Nampak macam tu kan? Supaya boleh buat kerja. What for? Sebab kalau katakan dia bubar sekalipun, kalau katakan sempat dilantik, ada masa 3 bulan untuk sebelum dia jalankan pilihan raya. Dana turun. Betul tak? Mungkin. Padahal kat tempat dia orang kalah memang dah ada pengenaras DUN pun. Biasa amalan parti politik. Tak tahulah di Johor ada ke tak, tapi memang ada, tak silap. Memang ada penyelaras DUN. Mungkin dia nak confirmkan lagi supaya boleh masuk dewan, supaya dapat lagi alawan lebih ataupun peruntukan lebih.
Mungkin. Tapi itulah bila kita cakap pasal isu ada lantikan ni, kawan-kawan BN akan cepat point out. Dia kata negeri lain tak pun setuju, yelah, letak jawatan di Pahang, di negeri-negeri lain yang kita ada pegang ada lantikan. Saya secara peribadi, saya rasa kita tak perlu kan ada lantikan ever. kat Tak mana-mana perlukan. tempat Kat mana-mana tempat sekalipun. Tapi di negeri-negeri yang disebut oleh kawan-kawan BN tu memang dah ada. Kita bukannya meneluskan undang-undang baru untuk wujud keadalantikan dan kita sekadar memenuhi kekosongan yang ada. For me tak perlulah, tak perlu. Cukup dengan apa yang ada. Kalau betul adun you perlukan ekstra adun untuk beri perkhidmatan kepada rakyat, you sokonglah untuk persebadan semula. Yelah. Sekarang ni memang ada dun yang terlampau ramai orang. 40,000, 50,000 pengundi. Ada dun, saya ingatlah Negeri Sembilan. Saya ingat masa tu salah satu wakil YB Amanah di Negeri Sembilan, di Dun Keluang kot. Pengundi 9,000. Berebut masa tu BN nak go situ sebab 9,000. 9,000 dia deep. Kalau you ada yang bagus, you 3 bulan dia dah boleh pusing jumpa semua orang. Betul. So ada Dun pula yang macam di tengah-tengah kawasan bandar sampai 20,000, 40,000. So a bit difficult. Betul. So kalau you nak berlaku adil, you sokong persebadan semula dan kita tambah adun secara rasmi yang boleh dipilih oleh rakyat. Tak perlulah buat secara lantikan ni coward choice. Saya ingat dulu ada dalam manifesto BN Melaka juga, tapi lepas menang dia ada majoriti sangat tinggi, dia orang tak buat pun. Jadi bagi saya dia bukan isu ada keperluan untuk lantik golongan profesional ke pakar. No. It's memang a political move untuk secure sokongan dari Dewan Undangan Negeri. Adakah Hazli dah nampak sekarang yang sebenarnya UMNO di persekutuan dan UMNO di negeri ni perangai masing-masing berbeza-beza? Lain. Orang kata UMNO ni sebab dia pandang beginilah. Dia rasa kalau kita lambat lagi nak dapat balik kerajaan persekutuan, nak jadi Perdana Menteri balik, baik kita jadi raja di negeri kita macam-macam, jadi warlord di negeri kita, di Negeri Sembilan, di Negeri Johor, di Negeri Melaka. Dah bukan open, dah rahsia umum lah. UMNO Johor dan UMNO Persekutuan tu tak selari pandangan dia. Kiblat berbeza. Kalau UMNO Persekutuan tu dia nak berkawan lagi dengan kerajaan perpaduan. Tapi saya tak rasa UMNO Johor. Yelah, tengok bukti senang lah. Negeri lain semua ada gabungan PH BN. Di Johor tak ada langsung. Di Johor memang PH tu adalah purely pembangkang. Kita tak terlibat langsung dengan kerajaan negeri. Dari peringkat ahli majlis ke ketua kampung ke, tak ada langsung. Jadi tu isu politik di negeri selatan. Banyak kita sebut pasal selatan. Selatan je sebab itu paling dekat dalam episod ni. Hopefully you wanna make a bold move. Teka bila kita akan PRN selatan ni? Payah. Tapi saya berharap bahawa pilihan raya di negeri-negeri selatan ni, sebab dalam peruntukan Undang-Undang Tubuh dan juga SPR, kita boleh lanjutkan je walaupun dia dah habis penggal. Dia ada extension 6 bulan. 6 bulan kalau dapat extend, at least boleh buat PRU bulan 1, bulan 2, 2027. Why not? Serentak terus. Lepas bajet kot 2026, bagi sekali semua serentak. Senang. Selaku akau umbi, jentera, bukan calon Amin. Saya pun berharap PRN, PRU secara serentak. Sebab as orang Melaka lah orang Melaka, penat kalau asing. Sebab mula-mula kita akan berpilihan raya di Melaka. Baru rehat kejap, jentera Melaka kena tolong negeri Johor pula. Baru rehat kejap, dah kena berPRU. Baru rehat kejap, dah kena PRN 6 negeri. Dan semua tu kita semua tahu. Saya tahu, Adib tahu, orang yang mendengar tahu, berlaku hanya kerana percaturan politik pada ketika itu. Dan it's time untuk reset. Dan semua orang tahu, Azri, dekat rumah tahu, dekat sini tahu, dekat mana-mana tahu, kos untuk buat pilihan raya tu tinggi. Mahal. Selaraskan je balik semua. Cukuplah Sarawak dengan Sabah saja berbeza. Bukan dari segi kerajaan je, orang yang nak balik mengundi pun akan rasa terbeban. Sebab kena balik untuk negeri. Betul. Kena balik untuk peringkat persekutuan. Saya ada kawan-kawan yang waktu Melaka beza dengan tu, bila persekutuan, dia PM tanya, kenapa dah kena balik? Hari tu dah pilih kan? Hari tu pilih Dun. Ni kita pergi parlimen lah. So orang not aware sekali je lah. Kita tak ada keperluan mendesak pun untuk asing-asingkan negeri dekat Semenanjung ni. Jadi saya rasa itu kot. Itu saja. Azri, tak ada apa dah. Rasanya very short video good. Lebih kepada politik, dan we want to hear more daripada pendengar kita. Kalau ada sebarang pandangan,
ataupun you nak bagi komen lah apa you rasa yang kita patutkan dapat 2 penjuru ke 3 penjuru ke Betul. PRM serentak ke 4 ada penjuru story, ada ke. komen. Oh, reset IPR RR tak tahu banyak kan. penjuru. Tak apalah, kita tengok mana yang terbaik dan rakyat Malaysia memilih. Yang Demokrasi. penting Pilihlah yang terbaik yang kita ni, pada pandangan anda. kita ni jangan menunggang orang lah, itu sajalah. Betul. Kan? Jangan menunggang dan bijak dan membaca sebelum kita buat sebarang keputusan. Saja kita jumpa Itu saja. lagi dalam video akan Ciao, datang. guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.